Amin. Ya, sikap Amerika, dasar Amerika ialah menolong Israel merampas kawasan Gaza untuk dijadikan pusat rekreasi untuk yang diurus oleh Israel. Ini satu tindakan yang bertentangan dengan dasar-dasar dunia. Kita tidak nak lihat mana-mana negara merampas mana-mana kawasan. Ini bukan zaman imperialism lagi. Tetapi nampak Amerika masih kembali kepada zaman lama mereka, iaitu mereka boleh rampas mana-mana negara kerana kekuatan mereka. Seperti mana mereka rampas Amerika Syarikat itu sendiri daripada orang asli di sana, Red Indian, sampai orang itu hampir tidak ada lagi. Mereka sudah pun dibunuh dengan beramai-ramai supaya Amerika dapat rampas wilayah itu. Sekarang ini Amerika sokong Israel untuk rampas Gaza. Dan ini adalah tindakan yang bertentangan dengan international moral responsibility.